Ada seorang lelaki nama dia Azam. Baru pindah ke rumah sewa lama dekat Pekan Kecil. Rumah tu murah sangat. Pelik juga sebab kawasan tu tengah naik. Tapi Azam tak fikir panjang. Dia tinggal seorang. Kerja malam jadi siang dia banyak berehat. Dalam bilik tidur tu ada satu cermin besar tau. Bingkai kayu terukir, nampak cantik, antik. Tuan rumah kata jangan alih sebab berat dan dah lama duduk situ. Jadi si Azam ni angguk je lah. Mula-mula tak ada apa-apa. Tapi lepas seminggu, Azam perasan bayang dalam cermin tu tak sama dengan apa yang dia buat. Dia angkat tangan kanan, tapi bayang dia lambat sikit. Kadang-kadang dalam cermin tu senyum, walaupun Azam tak senyum. Pernah sekali, waktu tengah malam, Azam balik kerja. Dia lalu depan bilik dan dengar bunyi ketukan dari dalam. Dan dia ingat perompak. Jadi dia bukalah perlahan-lahan. Tak ada orang. Tapi cermin tu berembun macam ada orang hembus dari dalam. Dan waktu malam lain pula. Dia terjaga dengar bunyi bisik halus. Macam suara perempuan. Panggil nama dia berulang kali. Dia buka mata dan nampak ada bayang dalam cermin tengah duduk atas kerusi. Tengah merenung dia. Walaupun dia sendiri baring atas katil. Dan Azam mula tak boleh tidur. Dia tutup cermin dengan kain, tapi tiap pagi kain tu terjatuh macam ada yang tolak dari dalam. Sampai satu malam, jiran bawah rumah tu dengar bunyi kuat macam cermin pecah. Bila dia orang naik, jumpa bilik Azam terbuka luas dan cermin tu retak 1000. Tapi Azam tak ada. Dalam serpihan kaca tu, jiran nampak bayang-bayang Azam. Bukan pantulan, tapi seolah-olah macam dia berada di sana, macam terperangkap. Dan sampai sekarang dengar cerita rumah tu masih kosong. Cermin tu masih ada. Dan kadang-kadang orang lalu waktu malam dengar ketukan perlahan dari dalam bilik tingkat atas. Dan kedengaran suara lelaki meminta tolong.